Korang rasa berbaloi ke beli R25 ni? Jom kita tengok. Yamaha R25 ni memang diorang upgrade dari segi design dia tau. So for example, dekat sini ada ventilation and also lampu dia diorang dah tukar. Memang 100% diorang dah tukar. And lagi satu, tengah-tengah pun ada lampu. Yang version lama tu memang tak ada. So nampak macam R1. Untuk braking system yang R25 baru ni, Yamaha dah upgrade juga. Diorang bagi ABS dual channel tau. So kalau sesiapa nak bawa laju dalam highway, memang selamat lah. Tapi jangan bawa laju tau, tak selamat. Bahagian start button pun Yamaha dah upgrade untuk R25 ni. So you akan buka on button ni. So just on dekat sini. Bahagian meter pun ada upgrade juga. Dulu dia ada jarum, tapi sekarang full digital. So clutch dia memang dia dah upgrade juga. So clutch dia slipper clutch. So biasalah, kita sekarang mana pakai gear biasa-biasa. Sekarang mesti pakai slipper clutch mah. Motor ni 5 tahun RM514 bulanan. So motor ni bukan zero deposit, kena ada deposit, iaitu RM1,540. So sesiapa yang berminat, datanglah sini. Ciao.